Assalamualaikum dan selamat malam. Hari ini kita akan belajar tentang larian. So, sekejap. Hari ini yang kena sihat? Ada apa-apa sakit tak? Ada semua sihat. So, hari ini kita akan belajar tentang larian. Lepas tu, apa yang kamu faham tentang larian? Dari biasa. Ada tahu tak berapa banyak jenis latihan? Larian. Tak tahu. Teknik larian? Kena warm up dulu lain. Okay, cikgu akan bagi tahu tentang teknik jenis larian. Lepas teknik, ada berapa teknik, ada berapa teknik yang perlu kamu ikut. Okay. So jenis larian ada dua, iaitu yang pertama larian lurus. So, larian lurus tu larian daripada A pergi ke B. Tu saya lurus, dia tegak saja. So larian yang kedua iaitu larian selekor. So, larian selekor tu macam bentuk ular punya pergerakan. So dia berbengkak-bengkok. Itu ada dua jenis larian. So yang kedua tentang teknik. So bila tentang teknik, cikgu nak tunjuk kamu tentang cara teknik larian yang betul. Dekat sini cikgu akan tunjuk. So ni asas larian teknik. Nampak? So kat sini ada kunci siku, ada hayun siku ke belakang dan mata pandang hadapan. So ada tiga jenis, tiga teknik. So hayun siku yang pertama, kunci siku. Siku ni di lock kunci ni sini, bukan di sini. Kunci siku dalam keadaan bengkok. Lepas tu hayun ke belakang, hayun siku ke belakang. So hayun siku ke belakang. So kalau yang pertama tak kunci siku, takkan nak sini. So yang pertama kunci siku dulu macam ni. Lepas tu hayun siku ke belakang macam ni. And then yang ketiga iaitu mata pandang hadapan. So tengok ke depan. Okay. So betul. Hayun. Kalau dia ke tepi, hayun macam tu. Terus kalau dalam keadaan berlari, larian lurus. Dari belakang, larian lurus juga sama, tegak saja. Now kita tengok kepada yang kedua, iaitu siku kanan ke kiri. Kanan ke kiri. Jadi siku kiri ke belakang. Ini adalah larian selekor. Tengok. Ini ke kiri. Siku siku kanan ke sisi, sisi ke tepi. Terus siku kiri ke belakang. Tak, beza. Kanan dia cengek sisi. Dan ni kiri tegak je. Dia ke belakang saja. Ni selekor yang ke kanan. Kalau ke tadi tekor ke kiri, ni tekor ke kanan pula. Siku kiri ke sisi.
Lepas tu yang ni siku kanan, kita ke belakang saja. Tengok. Jadi tempoh kiri, so tangan kanan tempoh. Kalau kita tempoh ke kanan, kiri ni sisi. Nampak ke kaki. Faham? Ada soalan? So kita akan saya minta awak Abang Mon, kita buat praktik dulu. Lepas tu kita akan warm up. Kita akan buat. Boleh? So untuk belakang eksklusi. Okey, yang pertama yang tadi itu larian lurus. Larian lurus ada berapa teknik? 3. Okey, yang pertama kunci siku. Yang kedua ayun tangan. Ayun tangan. Ketiga yang pertama kunci siku. Lepas tu kedua ayun tangan. Yang ketiga mata pandang ke hadapan. So itu yang larian lurus. So ikut siku. So tangan kunci dulu. Lepas tu ayun ke belakang. So mata ke depan. Faham? So bila kalau berlari, tangan bukan yang sini. So satu ke depan, satu ke belakang. So kita sini sini. Kalau ke sana pula, sama juga. Kalau nampak, tengok sini. Ayun tangan awak. Okay. So itu untuk berlari lurus. Kalau selekor, nanti nak selekor ke kiri. Macam mana? Kiri, tangan-tangan ayun. Kalau kiri, tangan kiri ni tegak je. Ini ke sisi. So kita nak pusing ke sana. Ni. So ni ke sisi. So ke kanan. Kanan. So 1, 2. So kiri, tangan kiri. Tangan kiri kena ayun juga. Ayun. Ni satu ke depan, satu ke belakang. Okey, itu lepuh ke kiri. Tangan keluar. Ni sini tangan keluar. Ni tegak, dia nak belok kiri, tangan ni sini. So kalau ke kanan, tangan kiri buka ke sisi. Ke sisi, tangan kanan ke belakang. So satu-satu. Itu pandai. Sikit-sikit. Now kita buat dari semula, dari kiri daripada depan. Jadi go. Okey, pandai. Kalau pandang sana, kalau pandang sana, seliput sana, hidup pandang. So sekarang kita pada warm up, boleh? Warm up. Jadi satu. First warm up, tangan swing ke depan dulu. Warm up, pusing, left, pusing. Tukar belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So kepala pusing 1 ke depan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So siku ni tolak ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti ni tarik ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masuk, pinggang. Pinggang, pusing. Ke kanan. Ke kanan awak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masuk
kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, next. Kaki awak tu swing ke depan. 1, 2. So, dia macam ni. 1, 2. Baik. Jadi, kiri, 2. Angkat satu kanan ke kiri. Go. Yes. Angkat. Yes. Good. Good. Okay, next. Kaki swing keluar. 1, kiri. 1, kiri ke bawah. Go. Okay, next. Ni lepas saya angkat sikit, pusingkan. Pusingkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Last kita jogging tempat. 1, 2, 3, 4. Aplikasikan yang tadi, hayun tangan tu macam tadi. 5, 6, 7, 8. Okey. Next, kita stop, pergi minum air dulu. Okey. Sekarang tadi dah belajar tentang teknik dengan larian lurus. Seperti larian lurus. Kalau mula kat sini dan akan tamat dekat makro warna-warni. Okey. So, ready? Awak kena berlari sampai oil. Lepas tu balik, awak boleh pindah pula ambil nafas. Jadi kita akan buat 3 kali. Jadi, apa yang awak belajar tadi, buat je. Go. Salah. Dia stop. Sekali lagi. So, tadi tangan awak tak ayun. Awak belajar teknik tangan dengan kunci kan? Atau tangan kena ayun ke depan. Kunci tangan ayun ke depan. Okay. Jadi, go. Salah sekali. Okay. Tangan dah betul dah ayun. Tapi kena lingkup. Ini betul ayun. Okay, kaki juga. Okay, kaki awak kena angkat sampai 90 darjah. Kalau berlari, okay, satu boleh. Jadi, go. Salah. Kaki tangan kanan, kaki kiri. Hilang. Boleh? So, kalau tengok cikgu dari depan, tangan kanan, kaki kiri. So, boleh. Kaki tu kena angkat sikit. Jadi 1, 2, 3. Okay, pandai. Tengok balik semula. Jalan. Jadi so, anda ready? 1, 2, 3. Okay. Okay. 1, 2, 3. Okey, pandai. Kita tepukan, tepuk tangan. Okey, good. Okey, now sekarang ibu dah tegur tentang larian lurus. Sekarang kita buat larian bintang lingkup kan? Larian selingkup pula. So, larian selingkup sikit. So, awak akan start dari sini dan habis ke sana. So, kat sini awak kena bintang lingkup sini. Right? Ini bebas. Awak boleh buat ikut bentuk. Awak nak buat besar ke? Kalau awak nak buat besar, awak tak pulang awak nak buat besar. Sini, pusing sini sampai habis. Itu besar. Kalau kecil, awak boleh buat di sini. Ini banyak kali selekop. Faham?
So, bila selekor ada dua teknik. Teknik kan macam mana? Ingat? Kita ingat. Kalau tak ingat, kalau nak selekor ke kiri, tangan ni ke sisi, ni tegak ke belakang. Sini. Badan tu kena sini sikit. So, kalau ke kanan, ke kanan sana, awak kena ke belakang, ni ke sisi. Badan saya ingat. Kaki, lingkup. Kita nak dari. Faham? Kita mula, awak kena buat 3 kali. Awak dah sedia? Jadi 1, 2, 3, go. Salah. Sekali lagi. Okey, kita perbaiki balik. Tadi salahnya awak tak ayun sengit. Tangan ayun sengit. Faham? Jadi nak tangan ayun sengit. Jadi go. Okey, stop. Sekali lagi. Okay, bila nak selekor ke sana, badan pun kena sengit. Bukan tengok sana je lah. Badan kena sengit. Seperti ni. Badan kena sengit. Sengitkan badan. Jadi 1, 2, 3, go. Okey, stop. Salah. Satu lagi. So, dia kena bersilang. Jadi, awak buat macam ni. Lepas tu, tegak. Hilang. Satu depan, satu belakang. Faham? Kita buat 3 kali. Jadi 1. Ready? Lock kunci dulu. 1, 2, 3, go. Okay, pandai, good. Sekali lagi, jalan dulu, tarik nafas. Relax. Okay, itu tadi yang pertama. Dah betul. Kita nak 2 lagi. Jadi 1, 2, 3, go. Angkat kaki, good, pandai. Satu lagi. Satu lagi. Jadi, go. Okay, good, pandai, tepuk tangan di bawah. Kita pergi kepada permainan kecil. So, awak sekarang kena bermain. Tadi awak dah belajar lurus dengan selekor, kiri dengan kanan. Sekarang cikgu gabungkan lurus dengan selekor, cikgu gabungkan dalam satu ni untuk training. So kat sini awak mula, awak akan pusing, awak terus dulu lurus. Okay, contoh kat sini, awak mula dekat sini dan awak lari lurus. Lepas tu dekat sini awak akan selekor. Larian selekor. So awak kena belok ke kanan. Tangan kanan ni straight, tangan kiri ke sisi. So pusing. So kat sini kena terus balik. Terus lari. Terus ni selekor. So tangan kanan ke belakang, tangan kiri ke sisi. So terus lurus. Terus selekor. Terus lurus. Terus selekor. 3 kali. Satu ni pusing ke sini, bila 1. Pusing lagi, bila 2. Last, pusing lagi, 3. Jadi 1, 2, 3, go. Good, pandai. Ada improvement. Masuk dalam line. Masuk dalam line balik. Okay, good. Okay, masuk ke sini balik. Good, lurus. Selekor. Okay, lurus lagi. Dah, sikit lagi. Okey, pandai. Okay, stop. Okay, beri tepukan. Okay, now lihat 2 minit. Lihat dalam 30 saat. Jadi, lihat 1, 2, 3, go. Okay, dah, salah. Lihat dulu. Lihat dulu. Tahu nampak macam awak tak faham. Awak tak faham. So, lihat dulu. Okay, nafas. Relax. Tadi awak dah buat tadi tu betul. Pusing cuma ni nanti masuk dalam line. Awak tadi dah terkeluar dah tadi. Lagi. Stop. Okay. Relax, tenang, tarik nafas. 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 Okay, relax. Hembus. Okay, nafas lagi. Hembus. Nafas
ni awak kena selekor. Tangan ni ke belakang, tangan ni ke sisi, ke kanan. Pun sama. Okey. Jadi, boleh sikit. 3, 2, 1, go. Okay, pandai. Come on, sikit lagi, come on. Yes, good. Okay, 2, 1 lagi. Okay, stop. Okay, pandai. Sekarang relax, lihat dulu. Tiga perasaan. Okay, nafas. Jadi ke permainan yang kedua. Permainan kedua hanya selekor saja. So, dia guna perbaiki awak punya lenggokan badan tangan kanan dengan sini. Okey. So, sekarang awak akan mula dekat sini dan awak pusing selekor. Okey. Awak pusing. Ini contoh. Terus tu kita tengok. So, awak akan start. Tak kisah awak ni awak pilih nak start sini dulu ke ataupun sini. So, terpulang. Okey. Pusing sini. Selekor. Badan tepi. Ni. Badan kena ikut. Terus lagi. Ini sampai sini. Kita lihat dalam 30 saat. Kita akan buat lagi 3 kali. Bawa ke sini. Faham? Ada soalan? Jadi 1, 2, 3. Sekali lagi. Kita bawa ke sana. Dua sekali lagi. Yang pertama. Jadi 1, 2, 3, go. Okay, pandai. Good, come on. Okay, teruskan lagi. Baik, good. Okay, 1. Okay, lihat dulu. Lihat. Lihat, 3 persamaan. Lihat. Tadi awak terlanggar tu sebab awak punya kaki tak angkat tinggi. So, badan kena ikut seliput. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Tarik semua tangan hembus. Tarik nafas. Hembus. Okay, dari 3, 2, 1, go. Okay, pandai. Okay, bagus. Teruskan lagi. Okay, stop. Lihat. Okay, awak dapat lagi betul. Lihat 3 perasaan. Satu je lagi. Awak buat. Habiskan. Terus kita habis. Kita terus habis tu. Okay, nafas. Hembus. Nafas. Hembus. Nafas. Hembus. Okay, jadi last 3, 2, 1, go. Hayut, tangan hayut. Okay, good. Badan. Okay, pandai. Okay, satu tangan tu di bawah. Kita akan buat bunyi down. Now, kaki ke depan. Goyangkan dulu, goyang, tangan goyang. Misalkan goyang. Itu, kaki ni lepas depan. Untuk kat putih bawah. Buka ke kiri. Buka dalam, kat betis. Kat perut, belakang perut. Buka. Belakang perut kanan. Okay, so besar, kaki lurus. Di depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, kaki kanan, angkat. Kaki ke dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, kaki, angkat. So, kaki kiri pula. Kaki enam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, okey dah. Okey, baiklah. So, tadi awak dah buat larian apa tadi? Lurus. Lurus, okey. Yang bengkok. Bengkok, okey. Betul, ada dua jenis larian. Okey, kalau yang teknik, larian lurus ada berapa? Ada Ada 3 pandai. So, yang pertama, kunci siku, dia pandai. Yang kedua, ayun siku. Ayun siku, kita panggil ayun siku. So, yang ketiga, mata panah harapan. Okey, tadi awak dah buat tiga-tiga tu betul. So, itu larian lurus. Okay, kalau bengkok pula ke kanan dengan kiri, okay, kita pergi kepada kanan dulu. Bengkok ke kanan. So, kunci dia dan apa dia? Tangan kiri ke sisi, ke belakang. So, awak tak kena gitu. So, awak ke belakang. Okay, kalau kita nak belok selekor ke kiri, kanan ke sisi, kiri ke belakang. Okay, pandai. So, jangan lupa kaki kena angkat. So, faham hari ni pembelajaran. So, balik buat sekali lagi. Bila berlari, awak ingat teknik-teknik yang tu. Ada persoalan? Ada apa-apa injury? Awak sakit apa-apa ke? Tak ada. So, rasanya itu saja pembelajaran kita hari ini. So, terima kasih. So, boleh balik ke kelas awak.